Boleh, okey. Macam mana untuk dalam nak menjadi zuhud ni Ustaz kan? Ataupun macam Ustaz cerita ada ulama daripada Syria yang macam dia buatkan satu yang kita nampak perbuatan tu mulia lah Ustaz kan? Tapi macam mana kita untuk tak jadi syadid ataupun keterlaluan? Macam pada pandangan masyarakat, serta benda nampak keterlaluan kan? Hmm. Ataupun itu apa guideline yang kita boleh pegang Ustaz? Okey, satu benda pasal orang-orang soleh ni, bila dia warak, dia tak jadi buruk. Ada orang ni, dia tawarrak, dia berbuat warak, jadi ugly. Faham tak? Dia jadi ugly dan dia menyusahkan orang. Menyusahkan menyusahkan orang. Banyaklah contoh boleh bagi, kan? Tak nak pergi doktor, dia tak nak pergi doktor ni satu. Ada ulama kata boleh kalau you untuk diri you sendiri. You terima sakit tersebut dan you tanggung dan you tidak menyusahkan orang. Tapi kalau you sakit atau anak you sakit, you tak bagi dia pergi doktor sebab you nak warak, zuhud contoh. Tak apa, ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah kata, ke akhirat ada special makam bagi mereka yang tak cari, ya, la yataraqaw, mereka yang tidak meruqyah dan mereka yang tidak uh, mendapat rawatan. Nah, ada ulama yang faham hadis itu sebagai itu. Maksud dia, sebagai orang ni kalau dia nak buat macam tu kerana dia nak sabar dengan ujian yang Allah bagi kepada dia, dia akan dapat pahala. Tapi ulama jelaskan jangan sampai you susahkan orang. Jangan sampai you menzalimi orang lain. Kalau you tinggal seorang contoh, you tidak ada tanggungan sangat, you tidak menyusahkan orang, maybe you can do that. Sebab apa? Tak wajib kan cari ubat? Wajib. Katalah orang yang dah sangat berumur, pergi doktor macam-macam tak baik. Adakah awak kata wajib kena cari ubat sampai dapat? Dia sampai tahap kata, tak apalah Ustaz, saya redha. Saya tahan sakit, saya bersabar. Mungkin ada lagi ubat dekat luar tu untuk dia, tapi dia dah pernah cari ataupun dia dah kata tak apalah ya Allah, I accept this. Ada ke yang nak kata dia salah? Tak. Itu pilihan. Tapi kalau dia pilih macam tu dan menyusahkan keluarga dia, mendatangkan kepayahan hidup kepada orang lain, itu dah jadi cerita lain. Orang warak ni dia tak buat macam tu. Orang zuhud ni dia tak buat macam tu. Dia akan susahkan diri dia tapi dia tak akan susahkan orang. So perhatikan betul-betul. Ada orang ni baru berubah. Baru berubah. Contohlah isteri pun baru berubah tapi suami dah cepat berubah. Daripada tak pakai tudung terus dia pakai tudung labu. Dah isteri malu nak jumpa kawan-kawan. Ini kes yang real lah. Malu nak jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan pun dah jauhkan diri sebab dah nampak dia sebagai ekstrim. Suami pula paksa. Perubahan dia sangat jauh. Dulu keluar makeup, tak pakai tudung, tak pakai apa. Terus tak boleh apa-apa, kena pakai tudung labu, tak boleh makeup, tak boleh apa. Okey, you may say, "Oh, itu bagus Ustaz." Kan? Itu dia selamatkan isteri dia dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa kesan kepada isteri dia? Adakah itu cara yang betul mengubah dia? You mungkin boleh. Dan baru berubah hari-hari pergi masjid. Sampai terpaksa tukar aktiviti harian. Anak isteri semua kena berubah sebab tu. Boleh pergi ke situ tapi try to make it easy for people. Cuba permudahkan urusan orang. You nak jadi baik, you jangan ingat semua orang kena ikut you. Ah, ini bagi saya satu perkara yang perlu diperhatikan. Contoh, Abu Zar Al-Ghifari, kan? Dia solat sepanjang malam dan dia tak tahu benda tu salah. Sehinggalah isteri dia komplain kepada Salman Al-Farisi. Kan Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni bukan alim di kalangan sahabat. Salman alim di kalangan sahabat. Okey, sebab tu kita kena faham, sahabat-sahabat Nabi pun dia ada classes dia. Okey. Dia ulama. Sama juga Tamim Ad-Dari, ulama. Abdullah bin Salam, Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ini semua alim di kalangan sahabat. So Abu Dhar tak tahu benda tu salah. Sampailah isteri dia komplain kepada Ibn Abbas.
Dan bin Abbas sampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi panggil Abu Zar. Nabi tegur Abu Zar. Sesungguhnya isteri kau ada hak ke atas kau. Dan badan kau ada hak ke atas kau. Itu menunjukkan apa? Abu Zar dalam nak berzuhud, nak beribadah, kuat ibadah tu, dia terlupa hak isteri dia. Dia terlupa hak badan dia sendiri. You see? Nampak tak apa Nabi ajar kita? You nak zuhud, you zuhud, bagus. You nak ibadah, bagus. Very good. Tapi jangan lupa hak orang lain. Saya dah jumpa banyak orang yang acah-acah zuhud ni lah. Biasanya akan jadi ugly. Akan bergaduh dengan orang, orang jadi benci. Dulu sebelum berubah orang suka, dah berubah orang jadi tak suka. Sebab apa? Dulu very fun guy, bila jadi baik je terus tak fun. Terus semua benda serius, jadi pemarah, kan? Tapi alasan apa? Kita kena ambil Islam ni secara serius. Kan? Rasulullah SAW berkata, "Sa'atun fasa'ah." There's time for this, there's time for that. Kan sahabat Nabi jumpa, Nabi kata, "Ya Rasulullah, kami boleh duduk majlis dengan baginda bercakap, kau bercakap, seolah kami boleh nampak syurga neraka depan mata." Tapi bila kami balik kepada anak isteri kami lupa. Nabi kata, "There's time for this, there's time for that." It's okay. Look at that. Look at the beauty of this religion. Ya, agama ni bukan nak buat kita rasa macam, takut neraka, aku akan mati, all the way jadi macam tu. Sampai lupa untuk bercakap dengan anak, bermain dengan anak, bersenda, lupa semua buat benda tu. Nabi sendiri, Nabi dah nampak neraka kot. Sepatutnya kalau tak boleh tidur malam, Rasulullah lah tak boleh tidur malam. Nak depress, Nabi lah patut depress. Sebab dia tahu orang-orang yang dia sayang banyak yang akan masuk neraka. Kita boleh nampak api yang dahsyat dia atau orang terbakar. Oh, it's a traumatic experience, right? Nabi dah nampak neraka kot. Tapi Nabi masih boleh senyum. Nabi masih boleh jenaka, Nabi boleh bersenda, Nabi masih boleh enjoy life in that sense. Menikmati nikmat-nikmat yang Allah bagi. Tapi some people bila dia orang berubah ni, dia orang macam seolah-olah macam hidup ni tak boleh ada nikmat. Sebab mungkin dia ekstrim dulu banyak sangat nikmat, dia nak berubah, dia nak kena buang semua tu. Itu salah. Sebab itu akan patahkan pinggang dia. La yushadda din ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali agama tu akan patahkan pinggang dia sendiri. Dia punya memberat-beratkan agama tu sendiri akan patahkan pinggang dia. Hati-hati ya. La taghlu fi dinikum, jangan melampau dalam beragama. Dan biasanya zuhud orang-orang macam ni, dia punya zuhud tu membawa bahagia pada orang lain. Menyelamatkan orang lain. Macam tadi itulah. Kan? Dia tidak mendatangkan masalah pada orang. Bahkan dia menyelesaikan masalah. Dia tak kata kau ni apa jual apple buruk macam ni kan. Dia kata dia mungkin faham. Yalah aku pun faham kau penjual apple, takkan kau nak kena check satu-satu dan make sure tak pernah ada satu apple yang buruk pun. Itu impossible. So kita pun kena faham. Bila kita pergi pasar-pasar kan akan jumpa yang tak baik. Kan? Tapi Nabi pun pernah tegur. Nabi pernah pergi pasar Madinah. Nabi seluk tangan dia dekat dalam tepung. Nabi rasa dekat bawah tu teruk. So Nabi kata laisa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbohong pada kami bukan di kalangan kami. That means when you want to sell something, you jangan pergi hide, letak yang baik-baik kat atas, yang busuk-busuk you letak dekat bawah. Bahaya untuk orang yang buat macam tu. Itu menunjukkan apa? Bila kita jual something yang ada defect, kita kena cakap. Kita kena beritahu. Produk saya ni bagus, tapi dia pun ada problem. Bila the last time you dengar benda ni? Daripada salesman? Daripada advertisement? Okay lah, maybe some websites dia ada buat review. Itu pun review, okay lah. Dia akan kata the good points and the bad points. Tapi salesman jarang lah. You kalau nak beli handphone ke, nak beli TV ke, nak beli kereta ke, nak beli apa ke, susah lagi nak cari salesman yang akan kata, okay bang, saya mula dengan kekurangan kereta ni dulu. Ada, saya tak kata tak ada, ada. Kekurangan dia di sini tu. Dan dia tak mince his words. Dan dia cerita semua. Tapi kebaikan dia pun ada begini.
Datang salesman yang penipu, dia kata, "Kereta saya masya-Allah semua okey," kan. Biasanya orang akan ambil yang mana? Orang kita pun kadang-kadang kan, "Oh, ini ada kekurangan, yang ini tak ada." Mana ada benda tak ada kekurangan? So, eee, Rasulullah kata apa, "Peniaga yang jujur akan macam ni dengan aku dekat akhirat, dekat syurga. Peniaga yang jujur akan macam ni dengan Nabi dekat akhirat." Sebab apa? Susah, susah nak jujur. Siapa pernah berniaga dia tahulah, kan. Nak kira untung rugi, lepas tu, ish ada defect ni, macam mana ni, kan. Nak kena recall balik produk, nak tapi yang berjaya buat dia selamatlah kat dunia dan akhirat. Yang tak buat, dia akan sengsara lah.